Macam mana nak hilangkan waswas? Waswas ni allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan yang dia tiup di dalam dada kita. Dia tiup gini. Kita baru ambil wuduk nak naik takbir, dia kata tumik dak kata. Nah, bila kita takbir dah baca Fatihah, dia kata tadi mu niat salah. Dak betul, bukan niat semayang karit, niat mayang raya. Dak. Ini penyakit waswas ni jari dada zaman dulu lagi. Dia khatir syaitan. Dia wak mari kita, wak main kita, nak ganggu kita. Dalam kitab Muwatta Imam Malik riwayat suatu hadis yang maksudnya bila kita ni lakukan azan, syaitan ni dia lari. Siapa tempat yang tak dengar azan, katakan 1 kilometer tak dengar, dia nusuk situ. Habis azan, dia rapat pula mari sejik. Nah, lepas tu orang qamat, lari pula. Lari pula. Lepas habis qamat, dia mari semula kat kita semayang. Dia kata ya fulang ibnu fulang. Dia panggil kita. Tahu nama kita? Tak. Uzkur kaza wa kaza. Mu ingat tak benda ni. Tu jenis gitu ada tak? Hak tu nak suruh kita ingat tak lain. Pasal kita terbaik nak semayang dia nak suruh lalang. Nah, hak tu lagi dia panggil walham. Tang Sri Walham nama dia. Tugas dia kalau kita ambil wuduk, dia duduk dekat kepala baik. Kalau kita pergi kalah tak kalah, duduk tengok-tengok. Dia duduk atas kalah 5 ekor. Kita pergi kalah, dia pun cuit. Mari. Faham? Kita pun ambil wuduk, dia pun jolok. Tak seretak tu, mana ada muqaranah tau. Basuh muka dengan air tak sama bawah. Kita pun semula masuk muka. Astagfirullah. Lalah orang tayak awal, kita dah habis. Berceruk habis baju ni. Nah, itulah diperdayakan oleh syaitan. Jawabnya, kat mana dia kacau kita? Kat basuh muka. Baik, basuh muka. Letak air di muka, lepas tu niat dalam hati mengambil wuduk. Faham? Lepas tu perata air. Dia pun mari. Dia kata tak rata air. Kita kata belum limau. Kata tak rata apa sakok hidung mu. Faham? Jawab gitu. Tak percaya tu Faham tak? Kita takbir, kita semayang, kita apa, dia kata dia baca Fatihah gila doktor ke, kita tidak. Nah, kita baca Fatihah, dia kata doktor di Fatihah dalam rokok. Fatihah mula, doktor. Dah selayang. Kita kata aku nak buat doktor pula learning. Lama dah buat betul, learning aku nak start buat doktor pula. Bang, jawab gitu memang semua lagi bodoh. Yang jadi payah nak berubat, dia suruh kita buat, kita buat. Baru nak naik lakah dalam sejik, orang qamat, tumik tu, dak kata. Mula. Takbir kita, dak masuk. Nampak? Dak seretak bah. Hamzah dengar niat dak seretak bah. Nampak? Allahu Akbar. Ra lebih ra. Dia dak seretak. Dia nak amaliyah urfiyah. Faham tak? Sudah hijrah kita. Gak orang astagfirullahalazim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Syaitan bodoh. Bang bodoh. Nah, ini semua bodoh lagi. Takbir Allah, aku sembahyang pada maghrib. Tak boleh juga, ganggu juga, kritikal dah kita. Maka ulama mazhab Syafi'i kata, niat sebelum takbir sedikit, dimaaf pada syarak. Al-umuru iza dhaqat ittasa'at. Al-umuru iza dhaqat ittasa'at. Imam Syafi'i kata perkara-perkara pekerjaan-pekerjaan itu bila dah sepik sangat, terkepit dah kita, ittasa'at, dilonggarkan sedikit. Maka longgarnya masa kita belum takbir tu, aku semayang pada maghrib. Bila kita takbir, tak payah niat kerana kita dalam keadaan musyaqqah. Nampak? Ulama fiqh mazhab Syafi'i, orang yang nyakit was-was seperti ini, maka dibenarkan kepada dia takbir niat sebelum takbir. Nampak? Masa takbir ingat Tuhan Maha Besar sudah. Kerana dia orang kritikal, orang nyakit. Nampak? Orang darurah. Tapi kita suruh buat kita tidak ikut juga. Mana mu sayang setan tu, mu tetap nak dengan was-was. Orang kata jangan ulang juga. Sampai bila-bila tak baik was-was. Sampai habis semayang tu buat semula semayang. Takbir apa ni lama nak kali dah jadi. Dah jadi. Tengok Cina nyembah ada was-was. Cina nyembah ada was-was. Ada. Molek lagi. Bau. Marilah kan. Bau. Tu padahal tak bekong. Kita sembah Allah.
jadi astagfirullah. Macam nak tubik roh, nak tendang saka pula hilang. Nak bodoh. Tak tengok Cina nyembah. Dan ni ada waspada Cina apek nyembah waspada. Pagi-pagi kai buka kedai, kai pasar garu, kai sembah kan 3 kali. Nampak? Tak jadi semula. Tak ada sekali je. Faham tak? Malu Cina.